Sebanyak 13,263 kertas undi pos telah dikeluarkan kepada individu yang layak mengundi secara pos bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Sharil Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dibuat kepada individu yang berhak mengundi secara pos seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 3 Peraturan Pilihan Raya Pengundian POS 2003. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata daripada jumlah itu sebanyak 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media yang memohon di bawah kategori 1A. Menurut Khairul Sharil, proses pengeluaran kertas undi pos itu dijalankan dengan kehadiran wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding. Justru beliau mengingatkan semua pengundi pos supaya membuat penandaan pada kertas undi, mengisi borang pengisytiharan identiti borang 2 dengan lengkap dan betul serta segera mengembalikannya kepada pegawai pengurus Dewan Negeri berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 1 Ogos ini.